beli, tekan saja button physical aura purchase ni, kita boleh pilihlah emas mana yang kita suka dan kita boleh bayar cash. Okey, yang kedua, kita boleh buat belian secara EPP, Easy Payment Purchase. Okey, EPP, Easy Payment Purchase ni kita buat belian dekat sini juga. Dekat physical aura purchase ni. Item yang macam mana? Item yang lebih daripada RM1,000. Okey, RM1,000. Okey, yang available adalah yang inilah, yang RM1,000 ke atas. Okey, yang paling kecil adalah 1 dinar. 1 dinar ni sangat-sangat orang kata famous lah untuk item yang orang buat EPP untuk 1 dinar ya. Kita boleh bermula dengan 1 dinar. Bagi mereka yang baru-baru nak cuba buat EPP, ambil 1 dinar. Okey, EPP ni kita boleh buat bayaran 6 kali bayar dan juga kita boleh pilih untuk buat bayaran 10 kali bayar. 6 kali bayar ataupun 10 kali bayar. Dan sekarang ni untuk EPP semuanya auto debit. Semuanya auto debit. Kita set 1 kali saja dan kita just pantau je lah syarikat dah potong ke belum. Kita just pantau je. Dan berapa tahun kita nak buat auto debit. Kalau EPP dalam 6 bulan ataupun 10 bulan. Okay, habis bayar, kita bayar postage dan emas ni akan dihantar ke rumah kita lah secara post berinsurans. Okay, mudah saja. EPP ni bagi mereka yang orang kata nak konsisten menabung, okay, buatlah EPP dan kita potong tak banyak. Kalau 1 dinar ni, harga dia hari ni 2,000 berapa hari ni ya. Kalau kita tengok kat sini kan, ada orang call pula, call masuk. Okey, RM2,098.